Alright, hari ni kita nak tunjukkan satu model daripada Eric 318. Tapi ini kali cerita dia lain sikit. Okay? Kita bukan nak cerita daripada promotion lah, dia biasa free gift lah. Sebab nak cerita pasal free gift nampak Eric. Sekarang ni kita tengah pasang top box, phone holder. Okay, kita pasang sekali dengan spotlight dan juga dengan crash bar. Ini free gift yang kita nak bagi customer. Tapi bukan itu cerita dia. Okay, yang ada nak cerita ni, yang ada nak sampaikan sekarang ni, dah alang-alang buka. Okay, kita buka dia punya under compartment seat ni, kita boleh nampak dekat area sini. Okay, yang ni yang menunjukkan kat dia. Okay, so dia punya pattern dekat sini dah sama macam Honda Forza 250 V design. Okay, dia punya pattern dia. Okay, sama juga CVT yang dipakai dekat belah sini. Okay, sama saja. Dan berkemungkinan dia punya CC memang lagi besar lah berbanding dengan Honda Forza 250 sebab dia punya bore tu memang besar. Lagipun motor ni displacement cc dia dalam 333 cc. Okey, dia menghasilkan dalam 27.6 horsepower. Okey, memang agak besar berbanding dengan 250 yang lain. So untuk korang semua yang mana nak mencari 250, korang boleh consider untuk ambil motor Eric ni. Okey, korang tengok dari segi pattern ni, siapa yang tak percaya tu, korang boleh tengok sendiri. Kalau ada pendapat yang bertentangan, tak apa, tak ada masalah. Korang boleh ajukan korang punya pendapat dekat komen dan kita boleh bincang bersama-sama. Okey, at least kita dapat belajar. Yang mana Adi tak tahu, korang boleh beritahu Adi, at least Adi boleh tambah knowledge. Kita sama-sama belajar dekat sini. So kalau korang ada pendapat sini, korang boleh beritahu kat ruangan komen. Okey, sekarang ni kita tengah buat promotion. Motor pun tengah ready stock dengan Adi. Okey, kalau korang berminat, kita ada dua color. Okey, seperti yang Adi cakap tadi, beli yang mana berbaloi. Okey, terpulang kepada korang. Kalau korang berminat, boleh zero deposit saja untuk model macam ni dan harga bawah 27,000 sahaja. Siap download. Kalau berminat, terus PM Adi.